Assalamualaikum, nama saya Najiha. Anak saya Alisha nombor 3, dia mengamalkan Nutrika sebab dia ada penyakit eczema. Dah tak ada kering selepas memakai baru 1 kotak. Lepas tu dia tak berbalik-balik. Sebelum ni saya pakai satu produk tu, dia mengeringkan pula produk tu lepas dia makan. Walaupun dah 2-3 kotak dah habis, tapi yang ni tidak. Bagus dan bersih. Dah tak berbalik-balik lah dia punya kering dia tu eczema. So berapa banyak sachet yang dibagi untuk anak? 1 hari 1. Satu hari satu. So maknanya sebulan 2 kotak. Sebulan 2 kotak. Tapi dia amalkan sebulan saja dah okey. Ni gambar dia masa eczema. Sebelum sebelum Nutrika. Berdarah Ni sekarang dah tak okey dah. Dah tak ada. Dia dah tak berbalik dah. Kau cuba yang Nutrika, dah tak ada dah masalah tu. Alhamdulillah sampai sekarang